Video ni khas untuk pendosa sahaja. Yang mana yang rasa tak ada dosa tu boleh skip dan scroll video ni naik atas nah. Okey, tinggal kita je kat sini sekarang. Mengakulah kita ni banyak dosa. Saya pun ada dosa yang saya buat. Abang, kakak, ibu, ayah, kawan-kawan pun ada dosa yang kita buat. Ada satu zikir. Zikir ni penting sangat-sangat. Siapa baca zikir ni, Allah akan ampunkan dosa dia. Seandainya video dia keluar waktu malam, dia baca zikir ni dengan hati dia penuh harapan pada Allah. Andai kata dia mati malam ni juga, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa dia. Percaya dan yakinlah dengan Allah yang Maha Pengampun. Okey Ustaz, zikir dia tu macam mana? Oh, sebelum tu tolong tekan butang share, butang repost, copy link masuk dalam grup, bagi kat family kita, bagi kat semua orang. Inilah peluang. Selagi mana video ni berjalan, video ni bergerak, selagi itulah pahala mengalir untuk kita. Ambil peluang, tekan cepat. Okey, saya tunggu. Saya tunggu sekarang. Okey, share dulu, repost dulu. Alright. Okey, dah share dah, dah repost dah, dah bagi kat semua orang dah. Mantap. Zikir dia simple je. Okey, tak payah tunggu lama. Tengok skrin, kita baca sama-sama 10 kali. Okey, ikut sama-sama nah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. 10 kali kita baca. Alhamdulillah. Terima kasih dekat Allah kerana bagi peluang dekat kita untuk beristighfar sama-sama. Tanda Allah sayang dekat seseorang tu, Allah bagi peluang dekat dia untuk minta ampun daripada Allah. Ada orang Allah tak bagi pun peluang dekat dia untuk minta ampun daripada Allah. Dia tak ingat pun zikir tu, zikir ni dia tak tahu pun. Kita ni Allah bagi peluang. Bersyukurlah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.